Dia cerita macam mana dia keluar dengan tuala. Abang Non dah ada tunggu dengan tuala. Dia cerita Abang Non sapa dia, tegur dia. How are you today? Can I ... you today? Please. Pertama tu dah keluar dari liwat orang. Dia cerita detail, tuan-tuan. Dia cerita detail. Dia cerita macam mana Anwar pusing dia, Anwar cium dia, Anwar usik dia, Anwar haba dia. Cerita macam mana pakai lotion, cerita macam... detail. Sebab tu Anwar minta kes tu dibuat tertutup. Sebab detail. Tuan-tuan, sebagai lawyer, bila orang boleh cerita detail, tak macam Azizan, dia tak ingat. Bila orang boleh cerita detail, dua sebab. Sama ada dia hafal skrip ataupun benda tu betul-betul berlaku. Nak tahu macam mana? Soal balas. Kita lawyer akan tembak dia, tenyih dia, canai dia, goreng dia, biar sampai lembek. Kapasin dan anak-anak grill Saiful 3 hari. Tak berubah langsung cerita. Yang detail-detail tu pun tak berubah langsung. Sampai hakim kata apa? Dalam keputusan dia, Saiful ni saksi yang kredibel. Nak lagi macam mana? Tak cukup dengan saksi, dengan bukti kamera, dengan apa? Ada pula bukti. Tahun 98 kes Azizan, bukti atas tilang. Pun tak tahu apa benda. Tahun 2008 bukti dijumpai juga. Bukan atas tilang. Bukti jumpa kat mana? Kat mana? Bukti jumpa dalam kaum kunyit Saiful. Tahu kaum kunyit? Jumpa dalam badan Saiful. Yang mengesahkan tu bukan seorang macam tahun 98 Lincoln Bull. Yang sahkan tu 7 orang. Pakar forensik, pakar DNA, pakar perubatan, doktor, polis forensik, 7 orang yang tak kenal satu sama lain. Semua buat siasatan, semua buat analisa, semua confirm satu keputusan. Anwar Ibrahim punya DNA dalam tu. Nak lari macam mana? Sebab tu bila mahkamah suruh Anwar Ibrahim bela diri, dia tak mahu. Tahun 98 dia bela diri. Naik kandang saksi. Aku bersumpah akan bercakap benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Dia lawan, dia lanyak, dia ganyang. Tahun 2008 dia tak mau. Angkat sumpah pun tak mau. Dia tak mau bagi keterangan supaya pendakwa raya tak boleh soal balas dia, supaya hakim tak boleh soal dia. Dia kata dia ada saksi yang dia tidak ada di situ masa tu. Ada alibi. Saksi dia Wan Azizah, bini dia. Saksi dia Mokhtar, bodyguard, adik ipar dia sendiri. Saksi dia Muhammad Sani, driver dia. Saksi dia Tuan Haji Hasanuddin, tuan punya kondominium, kawan baik dia. Dia kata ni saksi-saksi. Akan datang mahkamah kata dia tak ada situ. Tuan-tuan, Seko pun tak datang mahkamah. Wan Azizah tak datang, Mokhtar tak datang, Sani tak datang, Haji Hasanuddin pun tak datang. Habis. Pembelaan habis, koyak. Apa pembelaan dia akhirnya? Bila saksi dia tak datang, dia panggil kawan dia daripada Jerman, Thomas Hoagland, pakar bedah tulang belakang. Datang. Saya ingatkan dia nak bawa Thomas Hoagland, nak kata alibi dia masa tu ada kat Jerman. Rupanya Thomas Hoagland datang nak bagi keterangan, kata belalai Anwar tak dipakai dah. Dia kata tak boleh fungsi dah. Nasib baik bukan saya pendakwa raya kan. Kalau saya pendakwa raya, saya tunjuk video video Datuk SK tu. Tak boleh fungsi. Macam kondang-kondi je buat. Tapi pendakwa raya cuba tunjuk video Anwar Ibrahim naik lift masa kat hari kejadian. Dia tunjuk Anwar Ibrahim naik lift, bawa beg, angkat barang. Ini macam kau orang you kata tak larat, angkat belakang, angkat barang tak boleh. Ini macam nyorang ke? Terkejut Thomas Hoagland. Balik. Tak ada pembelaan. Jadi dalam senario tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya, kenapa mahkamah bebaskan Anwar Ibrahim, saya tak tahu. Betul-betul cerita saya tak tahu. Kalau ikut Presiden Guamal, patut sumbat lah. Sebab keputusan Mahkamah Persekutuan dah sebut, apabila seorang hakim memanggil kes prima facie terhadap mana-mana tertuduh, kalau dia tak bagi keterangan, kalau dia tak bagi pembelaan,
hendaklah dia disabit kesalahan dan dihukum penjara. Tapi dalam kes ni, hakim pilih bebaskan Anwar. Sebab apa? Saya tak tahu. Tapi ada rayuan. Mungkin tu hakim tu ada sebab dia, kita tak tahu. Kita nak baca dia punya penghakiman bertulis. Tapi apapun ada proses rayuan. Mahkamah rayuan 5 orang akan dengar balik kes ni, tengok balik keterangan. Kita biarkan proses perundangan berjalan. Kita biarkan hakim-hakim yang kita bayar gaji ni buat kerja mereka. Kita biarkan pendakwa buat kerja mereka. Ada proses perundangan, ada proses mahkamah undang-undang, kita hormat, kita benarkan mereka buat kerja kita. Tapi itu tak bermakna tuan-tuan sebagai rakyat, rakyat sebagai hakim negara tak boleh bicarakan Anwar dalam mahkamah rakyat di PRU 13 kerana meliwat Saiful. Bukan nak hukum penjara dia, tapi kita nak hukum dia, tolak dia daripada pilihan raya ni nanti. Itu je tuan-tuan. Itu gunanya kes Saiful. Tapi yang saya nak cerita pada tuan-tuan dah dekat pukul 12 pun. Itu tadi buka 5 tuan-tuan belum start lagi pun. Satu. Saya punya perangai pula selagi polis tak punya loceng kat belah ni. Kan? Kalau dia tak datang baru keting-keting bersurai. Lagi tu saya cakap. Tuan-tuan, ambil apa yang yang Ustaz Hasan Basri sebut tadi. Yang saya duduk ceramah sekarang ni, saya cerita detail. Tuan-tuan, saya tak pernah cerita detail kes Saiful ni. Jarang. Sebab saya tahu akan ada parasit-parasit yang kata ni apa ni, nak naikkan orang, nak malukan orang. Tuan-tuan, macam mana kita dikatakan nak memalukan orang yang tak ada kemaluan ni? Kan? Dia dah tak ada kemaluan. Sifat kemaluan dah tak ada. Bukan soal nak malukan dia. Soal dia ialah kita rakyat berhak tahu. Alangkah kalau ada orang datang pada tuan-tuan nak minang anak tuan-tuan, tuan-tuan berhak tahu siapa dia calon ni, siapa yang nak minang kita ni, siapa nak jadi menantu kita ni. Tuan-tuan kena tahu. Kasim, Zuraida, kalau ada orang datang minang anak mereka, takkan dia tak tahu? Ada orang datang minang anak Kasim. Pak Kasim, kami nak minang anak kamu. Dia pun tengok kawan tu datang dengan Mercedes, dengan bus jacket, dengan bawa beg kulit. Janji pula kat dia Putrajaya. Janji pula nanti kalau anak kau ada hutang PPTN, kita akan hapuskan. Dia janji itu semua. Kasim pun terpiak mata, terima jadi menantu. Tak lama lepas tu, anak dia telefon, "Bapak, saya dah kena jual dah. Saya dah kena jual jadi pelacur dah." "Siapa jual kau?" "Ni, menantu bapak." "Bukan menantu, hantu." Rupanya dia bapak ayam. Pak Kasim pun pergi surau, subhanallah, astagfirullah, nangis. Tanya dia, "Pak Kasim, pasal apa nangis?" "Anak aku dah kena jual jadi pelacur." "Siapa yang jual?" "Menantu aku dah jadi hantu." Masa tu kita datang ke dia, "Pak Kasim, kami ni, saya ni sebenarnya kenal menantu Pak Kasim ni. Masa dia datang nak minang anak Pak Kasim tu, kami dah tahu dah dia. Saya ada bukti, video, dokumen apa pasal dia ni. Dia ni memang tak guna, pelesit, jual orang, bapak ayam." Masa tu baru tuan-tuan bagi tahu kat Pak Kasim. Apa Pak Kasim buat? Apa Pak Kasim buat? Macam tak ada orang. Apa Pak Kasim akan buat? Kalau tuan bagi tahu kat dia masa tu, Pak Kasim sebenarnya menantu Pak Kasim tu memang hantu, bapak ayam, jual orang. Kami tahu, kami ada dokumen, kami ada gambar, kami ada video, kami ada bukti tentang perangai dia. Apa Pak Kasim akan cakap masa tu? Pang, dia bagi kat kita tu. Dia kata, "Haram jadah hang, awak tak beritahu." Kita kata apa? Okey, Pak Haji. Ustaz Adi kata tak boleh, tak cukup 4 saksi. Ustaz Adi kata kazam, tak cukup. Nak jawab macam tu ke? Tak. Pak Kasim sebagai bapa mertua, bakal bapa mertua, berhak tahu latar belakang calon menantu dia. Sebab nak jadi menantu dia, nak jadi ahli keluarga dia, nak bimbing anak dia,
Anwar Ibrahim datang nak jadi menantu kita, dia nak meminang kita, dia nak jadi pemimpin kita, dia nak jadi Perdana Menteri kita. Kita rakyat Malaysia berhak tahu siapa dia Anwar Ibrahim. Walaupun dalam nak tahu tu kita kena telanjang dengan dia, kita kena tahu. Sebab kalau dia jadi menantu bertukar jadi hantu, kita habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan kena kenal siapa dia Anwar Ibrahim. Saya yang menentang dia habis-habisan, kerana dia, kita dapat tahu rupanya menganut fahaman pluralism, menyamakan semua agama. Semua agama sama. Dalam ucapan di London School of Economics 18 Mac, dia kata apa? Dia kata semua agama sama. Maknanya Hindu, Kristian, Buddha, Sikh, Yahudi, Islam, semua sama, menuju Tuhan yang sama. Malahan dia kata, siapa yang kata agama dia lebih benar daripada agama orang lain, neraka tempatnya. Betul? Saya dah sebut di banyak tempat, kita orang Islam mengiktiraf agama lain. Kita akui agama lain wujud, kita hormat. Sebab tu ada lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Kita orang Islam diajar hormat orang lain, agama lain. Untuk kawan-kawan kita bukan Islam di sini, mereka kena tahu kita orang Islam diajar hormat agama lain. Sebab tu orang-orang bukan Islam kalau duduk di bawah pemerintahan orang Islam, selamat, tak ada masalah. Contoh di bumi Malaysia, Tuhan Hindu paling besar di dunia kat mana? Bukan kat India tuan-tuan. Tuhan Hindu paling besar di dunia duduk di Batu Cave. Lord Murugan yang emas besar dengan kayu pancang tu Tuhan Hindu terbesar di dunia. Kalau orang Hindu India datang pitam 2 kali, ayo yuk. Lagi besar punya ada sini lah cik. Kita ingin India sana, Malaysia ada besarnya. Ada tuan-tuan tengok orang Melayu pergi katuk kepala? Ada orang tuan-tuan tengok orang Melayu pergi untuk? Tak ada. Kita tak diajar gitu. Kita diajar hormat agama orang lain. Boleh hidup, tak ada masalah, aman damai, sembahlah apa yang kau nak sembah. Tapi bila datang agama kita dengan agama lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Aku Allah yang mengutus Muhammad dengan petunjuk agama yang hak, benar, dan dimenangkan atas agama lain walaupun mereka tak suka. Surah As-Saf, Surah Al-Hujurat, dan banyak lagi ayat yang seumpama tu. Tapi Anwar Ibrahim kata tak. Anwar Ibrahim kata semua agama sama. Tuan-tuan, bahaya penganut pahaman pluralisme. Tan Sri Harusani Zakaria, kawan baik Anwar Ibrahim lebih 40 tahun. Baru ni bila dia baca kenyataan Anwar Ibrahim tu, dia buat kenyataan yang disiarkan banyak media. Dia kata apa? Ini adalah masalah dengan Anwar ni. Selama ni kita tak tahu, hari ni kita dah tahu. Rupanya dia penganut pahaman pluralism. Kalaulah kita tahu, kata Tan Sri Harusani, kalau kita tahu, kata dia, dah lama saya murtadkan dia. Itu Tan Sri Harusani Zakaria. Kita dedahkan baru ni dalam parlimen. Anwar ada dalam parlimen. Dia lari bila kita cakap ni. Kalau benda tu tak betul, dia akan bangkit, dia akan lawan. Tak, dia lari. Tuan-tuan, apa bahaya orang berpahaman pluralism? Apa bahaya dia? Bahayanya tuan-tuan tengok sendiri apa dah berlaku. Dia jual kalimah Allah. Dia kata kalimah Allah Kristian boleh pakai. Kita tak punya bahasa banyak. Cuma saya nak beritahu kepada tuan-tuan, terutama Kasim ni, terutama Zuraidah ni, jelas fatwa Datuk Dr. Harundin Timbalan Mursyidul Ampas menyatakan bahawa sesiapa yang setuju, redha Kristian guna kalimah Allah, maka syiriklah dia. Syirik dosa yang tak diampun, tuan-tuan. Tan Sri Harusani kata apa? Siapa yang redha Kristian guna kalimah Allah, maka murtadlah ia, batal akidah, terkeluar pada Islam. Kasim, Zuraidah, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu akan mati. Bila kamu mati, kamu akan menghadap Allah. Bila kamu mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beritahu lama dah. Soalan pertama dalam kubur di alam barzakh, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawapan dia Nabi dah beritahu lama dah.
Jawapan dia mudah, alif lam lam ha Allah. Kalau kita insya-Allah lepas kan. Pergi soalan kedua. Wah Nabi juga, siapa Nabi kamu? Tapi orang macam Kasim Zuraida, selagi tak bertobat, menyokong anak Ibrahim, mereka kena jawab soalan tambahan. Malaikat akan tanya, Allah mana satu? Allah mana? Kenapa tanya soalan tu? Allah akan tanya, bagi tahu kat dia, tunjuk VCD di dunia dulu. Engkau kata Allah orang Islam pun ada, oh Allah Kristian pun ada. Allah mana satu tu? Tuan-tuan, di situ saja pun dah tak lepas. Di situ saja pun dah tak lepas. Bagaimana mereka nak berdepan dengan Allah macam tu? Berapa ramai ahli-ahli PAS, berapa ramai ahli PKR, berapa ramai pendukung Anwar Ibrahim yang dah mati hari ini duduk dalam kubur. Nak jawab macam mana tu? Mereka nak kata mereka ikut pemimpin mereka. Mereka nak kata mereka tak tahu. Timbalan Mersyidul Am mereka sendiri kata jangan ikut. Mufti Perak sendiri kata jangan ikut. Kamu nak ikut Anwar Ibrahim? Jawab besok. Ini bukan soal nak menang pilihan raya. Ini bukan soal nak pergi Putrajaya. Ini soal nak jawab di kubur, lepas tak lepas. Ini soal nak menentukan syurga atau neraka. Kamu pergi ke mana? Nik Aziz tak boleh tolong masa tu tuan-tuan. Walaupun dia bawa borang masuk syurga, dia tak boleh buat apa. Hadi Awang tak boleh buat apa. Siapa pun tak boleh buat apa masa tu. Kapas Singh lagi tak boleh buat apa. Tengah bersilat dengan malaikat masa tu. Tuan-tuan, ini soal besar, soal akidah. Ini yang soal kita bawa. Ini soal yang Ustaz Hasan Basri bawa. Ini soal yang Datuk Hasan Ali bawa. Ini soal yang saya bawa. Ini soal yang kita semua bawa. Nak menyelamatkan akidah mereka. Tuan, banyak lagi isu yang kita boleh sebut. Yang saya nak tutup dia di sini. Tuan-tuan tengok apa jadi dengan PAS bila mereka bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Bersekongkol dengan kemungkaran maksiat yang Anwar Ibrahim bawa. Apa jadi dengan PAS? Habis perjuangan mereka. Kasim bukan tak tahu perjuangan PAS untuk negara Islam. Mana pergi negara Islam? 7 April 1981, Kampung Banggul Peradung, Kuala Terengganu, Hadi Awang. Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama dia Barisan Nasional. Kita menentang UMNO, kita menentang Barisan Nasional kerana mereka menegakkan perlembagaan kafir. Kita menentang kerana mereka melaksanakan peraturan dan undang-undang jahiliah. Sebab itu kita menentang mereka. Menentang UMNO itu jihad. Menerima menentang mereka jihad. Mati menentang mereka itu syahid. Pecah habis orang Melayu. Sembahyang 2 imam. Kenduri adik-beradik tak pergi. Adik mati tak balik. Sembelih orang UMNO haram tak boleh makan. Terjadi peristiwa memali Ibrahim Libya mati bertempur dengan polis kerana nak melaksanakan negara Islam. Mati dia diisytiharkan mati syahid kerana nak menegakkan negara Islam. Tiba-tiba Ogos 2011, Hadi Awang dalam Muktamar Agung PAS menyatakan rupa-rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia mati apa tu? Mereka mati kerana nak menegakkan negara Islam. Mereka diisytiharkan syahid. Apa makna syahid? Maknanya Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia tak dimandikan, tak dikafankan, longgok-longgok dengan baju berdarah tu dalam kubur. Hari ini tiba-tiba mereka kata negara Islam tak ada dalam Quran. Mati apa tu? Mati apa Ibrahim Libya dengan kawan-kawan dia tu? Bukan mati kata. Kata tak mati macam tu. Persoalan dia siapa nak jawab? Persoalan dia siapa nak tanggung? Orang macam Kasim kena tanggung. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, PAS hancur. Bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, PAS jadi tumpas, ampas. Bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, PAS jadi PAS pis. Tentu boleh bayar. Kalau PAS yang jentera besar, ahli ramai, macam tu punya hebat, boleh hancur lebur kerana bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan boleh bayar apa nak jadi dengan negara kita? Hancur. Hancur, rosak. Tuan-tuan orang UMNO, alhamdulillah, Tuan Dr. Mahathir, dia panjang akal. Dia nampak kehancurannya Anwar Ibrahim nak buat. Sebab tu awal-awal dia cantas, dia buang daripada UMNO supaya UMNO tak rosak. Hari ni mereka kutip dia balik. Tuan-tuan, banyak benda kita boleh bincangkan. Tapi yang saya nak bawa
mesej yang Datuk Hassan Ali nak bawa, mesej yang Ustaz Hassan Al-Basri nak bawa, mesej yang kami nak bawa ialah mesej nak selamatkan akidah umat Islam, akidah bangsa Melayu yang berpaksikan pada Islam. Sebab tu tuan-tuan, pilihan raya ke-13 ni sangat penting untuk kita orang Melayu. Saya tengok tadi istiadat pertabalan Tuanku yang di-Pertuan Agong. Saya tengok kehebatan bagaimana tradisi bangsa Melayu berpegang paksi pada Islam. Tuanku kena sumpah wallahi wa tallahi wa billahi, tuanku kena junjung Quran. Bila saya tengok tu, saya terbayang, kalau parasit-parasit chauvinis ni menang, apa jadi dengan institusi? Apa jadi dengan kita? Habis tuan, habis. Ini misi nak selamatkan akidah. Ini misi nak menyelamatkan umat. Pada saya tuan-tuan, saya ambil pendirian yang lebih jauh daripada Dr. Hassan Ali dengan Hassan Basri. Saya ambil pendirian mengundi Pakatan Rakyat, maknanya mereda dengan penjualan kalimah Allah. Mengundi Pakatan Rakyat maknanya reda dengan kekufuran yang mereka bawa. Mengundi mereka maknanya tuan-tuan setuju dengan maksiat mungkar yang mereka bawa. Mengundi mereka maknanya tuan-tuan setuju dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan soalan. Tuan-tuan boleh jawab depan Allah tak dengan apa yang mereka buat? Kalau tuan-tuan rasa confident borang syurga yang ni Aziz Hasan itu boleh bawa tuan-tuan pergi syurga, betul, silakan. Tapi kalau tuan-tuan tak confident, dan tuan-tuan wajib tak confident, kerana penentuan syurga neraka bukan pada ni Aziz, syurga neraka bukan pada ni abang, syurga neraka adalah tetap pada Allah. Allah yang telah mereka jual. Allah ni yang akan menentukan hasil tuan-tuan di alam kubur, syurga atau neraka. Bukan nak menentukan tuan-tuan pergi Putrajaya atau tidak. Ini bukan soal nak menang pilihan raya, ini bukan soal nak menang Putrajaya, ini bukan soal nak jadi kerajaan. Ini soal nak bawa tuan-tuan selamat tak selamat di alam kubur, tuan-tuan selamat atau tak selamat di alam barzah, tuan-tuan ke syurga atau ke neraka. Sebab tu tuan-tuan, perjuangan kita besar. Perjuangan kita nak bawa balik mereka daripada kesesatan yang sedang berlaku. Perjuangan kita untuk ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita perlu turun ke bawah dan perjelaskan perkara ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tuan-tuan tak usah risau. Kalau innamal a'malu binniyah, dengan niat tuan-tuan yang yakin bahawa kita bawa perjuangan yang besar, membawa risalah kebenaran, membawa risalah akidah, tuan-tuan, Allah beri jaminan dia akan tolong kita. Dan insyaAllah kita akan terus mengekalkan pemerintahan Melayu, Islam dan raja-raja dalam negara kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.